Kaki mana tu? Alah, macam filem Melayu lah tu. Anak terbulu. Tok Pulu ke? Anak diraja? Sama je. Busuk dia pekan tu. Lanjut something lah tu. Kau tak takut ke? Apa akan jadi pada kita nanti? Takut apa pula? Kau takut gelap ni ke something tadi? Mana tahu di sana dah jumpa kau tinggalkan aku. Pernah aku buat macam tu kat kau? Tak adalah. Aku nak fikir. Di belakang di Mapo. Depan kita Manchester. Tengah-tengah hutan ni, siapa pun tak tahu. Tak pergi, kita tak sampai. Aku tak pernah takut. Bukan tu. Aku takut kau berubah. Ya, Joji. Lintang saja hutan tadi, kita tak boleh pulang dah. Selamat tak selamat, aku tak tahu. Yang penting kita sampai. Kalau nak selamat sangat, hidup membatu jadi kuat turut lah. Tu. Ha? Sana tu. Tu. Itu. Jadi, bangun. Ada orang lembu kereta. Ha? Ni sudah leceh ni. Jangan tadi ni. Biar ini nasib. Di mana kau datang ni? Mana kau masuk kereta ni? Nak menyambung ke? Bukan. Nak pergi hospital ni. Jangan. Susah kita nanti. Tolong jangan. Tak payah. Tak perlu. Yang ikut kami ni apa hal? Hei. Nak bagi kami susah ke? Kamu tak mau lah. Luka ni. Sabarlah. Nanti boleh cerita. Tolonglah dia dulu. Ha. Takkan cakap aku pula. Sikit. Kamu nak ke mana ni? Tak ke mana? Belum terigu jatuh. Janganlah bohong. Kau main gitar tadi kan? Ya, brother. Kamu orang untuk main. Ha. Kita orang tak cari gaduh, brother. Diorang cari gaduh. Diorang ingat diorang raja. Something town. Kawai ke apa ke. Diorang tak senang untuk kami lah, brother. Terima kasih, brother. Kamu orang dari mana? Boleh kau tumpang? Manchester. Mana? Manchester dekat Jerman tu kan? Ha. Hei, betul ke ni? Apa? Dia cakap betul, brother. Ha. Ini cool. Brother, kau boleh ikut sama ke? Kau ada pasport ni. Tengok. Ni luka sikit tak apa. Gua boleh tuan drive. Boleh tuan duduk minyak. Kau ada pasport ke? Tak ada. Mana boleh. Mesti ada. Ni lah. Ni. Tak pernah tengok ni ke? Ni visa ke Jerman. Apa? Kamu orang tak tahu ke? Kamu orang ingat pergi luar negeri tu senang? Kamu orang dari mana? Di Mapo. Jadi, weh. Sini. Dia jual ni apa pula ni? Apa ni? Ni, kita belum ada lagi. Mana kau ambil ni? Kita orang Singapura lah, brother. Dulu gua kerja hotel. Gua mesti ada pasport. Boleh tak tolong tak? Buat satu untuk kami. Gua ada member kat port. Kau tolong. Dah sebelah kaki lah, brother. Bila-bila boleh dapat. Itu port dia kontrol lah. Jomlah. Kita buat dia sama lah. Macam dia tahu.
Orang putih mana pandai. Kau dah kena minyak dia. Betul lah. Dia tolong kita. Kita bertiga. Lagi tak takut kat sana. Kata dia boleh bawa. Kalau apa-apa jadi, kau tanggungjawab. Percaya ke ni? Alah. Kau ada kacau kita. Dia tinggalkan dia. Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang. Kau buat Dah lama kau kenal dia ni? 2 tahun. Dulu dia tinggal Singapura. Tahun lepas, dia balik Jerman. tapi wajahmu Kau janji nak pergi sana. Tinggal berterbang pun jangan hantar. Orang tua gua tak setuju. cobalah Dewi katakan, jangan Malam tu, gua main lu suka. Kami dengar boleh lah. Main tak tahu. Manchester, Liverpool, semua nak mula main rock band. hari ini kau datang Takkan tu je. tersenyum. Dia main bola apa? Jadi, nak tengok Manchester United main. Aku nak cerai aku. Klasi di Liverpool. Ayah kamu klasi. Wow, ayah lu cool. Gua dulu pun nama kau klasi apa? Apa yang lucu? Apa yang komedi? Keputusan pelayanan kawasan Dewan Undangan Negeri. Satu draft. Apa dia ni tadi? Bagi dia satu lagi. Semua orang telah saya terduga. Cuma yang tinggal awak seorang. Awak ucap. Setuju? Awak mau tak? Kalau sanggup, minggu ni. Awak nak tak? Awak boleh ikut sama. Apa yang awak takutkan? Sama saya. Berapa kali saya cakap? Saya tak mau kerja. Saya memang tak nak kerja. Saya malas kerja. Awak tak faham lagi? Tak mau. Tak mau. Malas. Kenapa menjerit? Saya tak mau kerja. Tolong pulangkan burang dan kebenaran saya. Saya dah cari diri. Awak tak faham lagi? Awak jual mahal ni, mahal. Awak tak faham. Pulangkan balik. Hei, hei. Tak ada kerja lain. Awak siapa? Campur dosa orang, mahal.